العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bagi sekalian alam, yang telah mencipta dan mentadbir seluruh alam dengan yang dikehendakinya, dengan kuasa, ilmu dan hayat yang dia miliki. Maka dia telah cipta seluruhnya. Dan dalam keseluruhan penciptaan Tuhan, kita menjadi ciptaan yang paling istimewa, paling hebat. Kerana kita bawa amanah besar daripada Allah, menjadi pemberi rahmat, menjadi penyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat memberi rahmat pada sekalian alam. Kita tukang sambung dan dia bagi kita merasai nikmat yang ada pada kita sekarang ni, sebelum ni, selepas ni. Nikmat yang kita tak pernah pun tahu bahawasanya kita ada nikmat seperti itu. Dan yang paling besar dalam nikmat anugerah Tuhan ialah diri kita, kewujudan diri kita sendiri. Yang di dalamnya Allah Ta'ala beri satu nikmat besar, iaitu mengetahui. Sedangkan sifat mengetahui ini hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, minta maaf, saya nak kena matikan komputer ni pasal dia nak restart. Saat lagi saya mai balik. Yes, Ustaz. Okay. Baik. Bertemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz okey ke? Ustaz okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Laptop yang tak okey. Alamak, okey Laptop ni okey dah. Maklumlah laptop zaman perang dunia kedua ni. Alright. Okey, tadi kat mana? Maka kita dianugerahi Allah Ta'ala dengan satu anugerah yang besar, iaitu diri kita, dan dalam diri kita ada satu lagi penghargaan Allah, iaitu sifat
Yang ini adalah mutlak milik Tuhan. Tapi dia nak bagi kita merasai pengetahuan. Dan dalam mengetahui itu, terdapat dua bahagian. Yang kita diberi peluang untuk mengetahui kedua-dua bahagian itu. Yang negatif dan yang positif. Maka di atas penganugerahan tersebut, jadilah kita khalifah pengganti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Telah berkata Allah, dia akan jadikan pengganti dia. Maka amanah paling besar ni kita nak jadi pengganti Tuhan. Maka kita jadi yang menyalurkan rahmat, yang menyalurkan segala kebaikan, menyambung daripada Tuhan kepada hamba-hamba dia yang lain. Maka kita diberi tanggungjawab ini. Dan alhamdulillah, dia tak bagi saja, dia bagi dengan penjagaan yang sangat sempurna. Tak jadilah kita manusia terpina dengan apa yang kita miliki. Sebab Allah Ta'ala sentiasa mengajar, membetulkan mana-mana yang tak betul. Memberi pengetahuan yang mendalam tentang suatu perkara baik dan buruk yang mendatangi kita, yang kita akan hadapi. Jadi terselamatlah kita daripada menjadi manusia yang berada dalam kesesatan yang jauh daripada rahmat Allah. Maka kita perolehi yang terbaik, dapat membezakan sesuatu yang diberi Tuhan, yang merupakan anugerah besar Allah Ta'ala kepada kita sebagai makhluk yang istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Maknanya hebatlah kita manusia ni. Allah Ta'ala letak dekat kita dengan berbagai-bagai kehebatan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah. Okey, mari kita tengok kitab kita 117. Bab yang ke-6, iaitu pada menyatakan kasih akan kemegahan. Bab ni nak cerita tentang seseorang yang kasih dia akan kemegahan yang dianugerahi Allah. Rasa megah dalam kumpulan komuniti masyarakat yang dia diami, dia rasa hebat dengan apa yang dia miliki, terutamanya dalam hal kemegahan. Kata pengarang kitab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ketahui olehmu, dia kata ambil faham, ambil reti, wahai para muslimin, muslimat sekalian, ambil faham, ambil reti, tanam dalam hati bagi sedap betul. Bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya, iaitu orang-orang yang mentaati Tuhan. Maka dia letak kemegahan. Jadi orang yang nak beriman, orang yang nak beramal soleh di atas perintah Tuhan, amanu wa amilu salihah, beriman dan beramal soleh. Maka ini tuntutan Allah, kita dah percaya dan kita boleh beramal dengan amalan yang tetap, amalan yang betul. Maka itu kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya, seperti kaya. Seperti kaya memiliki akan harta benda yang banyak. Maka orang yang beriman juga dituntutlah seperti orang kaya yang memiliki harta yang banyak. Tuntut apa dekat orang beriman ni? Tuntut untuk mentaati Allah dan Rasul dan menjalankan segala perintah Allah dalam agama, dalam jalan hidup. Benda-benda yang banyak, dan keduanya sebab bagi menunaikan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Juga bagi menunaikan semua yang diingini dan menyampaikan kepada tujuan dan matlamat. Jadi harta benda ni tentulah bagi mudah kita hidup. Bukan bagi jadi menyombong, bukan bagi jadi hebat dengan harta yang banyak.
sampai orang nak kena tengok dengan hujung mata, tak boleh lah. Kan? Sebab harta ni satu penganugerahan Tuhan kepada setiap manusia yang dia pilih untuk nak bagi. Sebagai satu tanda untuk kemudahan bagi hidup dia. Jadi orang yang beriman, dalam keimanan dia ada banyak harta. Dia tak suruh bermegah-megah melampaui batas dengan harta yang dimiliki. Dia mesti dengan satu keinginan yang membawa kepada kebaikan. Juga dengan ada tujuan untuk mencari keredaan Allah. Dengan harta dan kemegahan yang dimiliki, digunakan pada jalan yang betul. Untuk apa? Untuk mendekati Tuhan, untuk mengetahui Tuhan. Untuk memudahkan perjalanan hidup sebagai manusia dalam mengharungi kehidupan. Susah senang hidup bila ada harta, bila ada kemegahan ni, memudahkan perjalanan hidup tu. No. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela. Dia kata pula, dan bahawasanya ketahui olehmu, kita-kita ni lah, yang memiliki qalbu ni. Dia kata ambil tahu, ambil reti, ambil faham bahawa kemegahan, bermegah-megah dengan apa yang kita miliki adalah satu kelakuan yang dicela dan sebab bagi binasa. Kelakuan yang sangat-sangat dicela oleh agama, dicela oleh Allah dan dicela oleh para nabi dan dicela oleh Rasul. Maka tidaklah patut sangat kita dengan rasa megah memiliki harta itu sampai membawa kepada binasanya diri kita. Jadi, dia abang nak bagi kita faham, jangan berkelakuan megah dan sayangkan harta sampai kamu berada dalam kecelaan, berada pada kebinasaan, dicela oleh agama Allah dan Rasul. Maka, janganlah nak bermegah-megah dengan kelebihan yang dimiliki, sesuatu perkara yang dilebihkan kepada kita. Telah berfirman, telah menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina yuridu na'uluwan fil ard wala fasada. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksud bermula negeri akhirat itu, kata Tuhan, bermula negeri yang tidak ada kesudahannya lagi, iaitu akhirah. Kata Allah, kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi. Tuhan jadikan negeri akhirat untuk mereka masa hidup di muka bumi itu, masa hidup di dunia dulu, sebelum dimatikan, sebelum berada di alam akhirat. Maka Tuhan jadikan bagi mereka yang tidak ada kehendak kepada bermegah-megah, lebih-lebih lagi dengan amalan, dengan harta benda yang dimiliki. Tak ada kemegahan pada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia di dunia dulu, bukan untuk bermegah-megah dengan apa yang telah dianugerahkan. Tuhan nak menceritakan akhirat ini adalah untuk orang-orang yang hidup dia di dunia dulu, bukan hidup dalam kemegahan. Dia hidup dalam qanaah, dalam sederhana, cukup dengan yang ada, dan selesa dengan apa yang Allah Ta'ala selesa. Mudah hidup dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Jadi akhirat itu disediakan untuk orang-orang seperti itu. Dan moga kita pun termasuk orang-orang yang seperti itu. Tidak mengambil dunia ini terlalu serius. Kemegahan dan harta menjadi keutamaan sehingga membawa kerosakan besar dalam hidup kita. Lupa pada diri dan lupa pada Allah. Lupa pada yang menciptakan. Dan akhirnya dia akan jumpa dengan satu kebinasaan besar dalam hidup dia.
Maka kita sepatutnya mohon perlindungan Allah daripada sedemikian, supaya tak jadi kita manusia yang lupa pada keadaan bila dia dianugerahkan dengan anugerah yang besar, harta benda dan kemegahan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ayat ini akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Dia bagi Tuhan himpun tinggi, hebat, yang dikagumi, yang dibesar-besarkan adalah satu jalan untuk membawa kepada binasa. Betul-betul lah kata orang tua-tua, lagi tinggi tempat duduk hang, lagi tinggi hang jatuh, lagi cepat hang binasa. Jadi Tuhan jadikan pada orang-orang yang bercita-cita akan kepada kemegahan, keadaannya sedemikian. Dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya. Tuhan cerita bahawa akhirat itu adalah untuk orang-orang yang hati dia tak ada lah rasa seronok, sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu, dan masuk ia dalam ketinggian yang iaitu megah, tak mau hal-hal megah, hal-hal harta. Sebab ada pada dia satu benda besar, iaitu perkara yang Nabi kata, pembinasa kepada kelazatan dunia. Apa dia? Maut. Orang macam ni dia selalu melihat kepada maut, kematian, yang mana semua benda-benda sedap hancur, binasa. Tak seronok pun bila sampai pada kematian. Tu satu benda yang menjadikan manusia jauh daripada rasa bangga, rasa hebat. Dia kata, sunyi hati orang-orang di dunia dengan benda-benda yang bawa kepada hebat. Dia tak mau fikir. Dia tak mau nak bawa diri dia masuk ke arah bermegah-megah ini. Sebab apa? Dia akan memutuskan kelazatan bila kedatangan sakaratul maut. Maka dia fikir yang tu tak jadi dia untuk nak bermegah-megah. Dan telah berfirman lagi tadi dalam ayat tadi, ayat surah Al-Qasas tadi, dia terang di situ, iaitu nombor 14 yang kecil itu. Muka bumi 14 dia tulis itu. Yang ini mereka berusaha dan beramal dengan ikhlas. Orang-orang macam ni yang kata sunyi hati daripada kemegahan, sunyi hati daripada menghimpun dunia pada diri dia, adalah orang yang berusaha dan beramal dengan ikhlas. Orang-orang yang bila berusaha dengan kerana Allah. Jadi dia duduk serba cukup. Dan dengan penuh keikhlasan hati, bersih daripada tujuan selain daripada keredaan Tuhan semata-mata. Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takbur dan menindas orang lain. Kalaulah diberi kepada orang-orang ni kelebihan, kemegahan, mereka tak jadi manusia yang takabur, cepat lupa diri, cepat rasa hebat. Jadi taklah sampai peringkat menindas orang lain dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi selamatlah hidup di dunia ni. Sebab apa? Bila jadi macam tu, tak ada lah musuh. Tak ada orang meluat. Sebab perangai pemujurus elok, perangai pun bagus, orang pun suka. Semut api pun suka, semut liak pun suka, semua suka. Kan? Kalau dah binatang pun suka, kira hebat lah. Kan? Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina salahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah
Surah Hud ayat 15 dan 16. Kata Allah yang memberi maksud, barang siapa ada yang menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya. Tuhan kata, siapa yang hidup di dunia nak dengan amalan dia, nak dengan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan. Tuhan kata, mesti kami bagi. Kalau hang nak kehidupan dunia ini dengan perhiasan-perhiasan yang dikehendaki oleh kebanyakan manusia, Tuhan kata, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Apa yang buat kerana benar tu aku bagi dah kontan, lala tu juga aku bagi. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya. Sikit pun aku tak bagi kurang. Macam mana hang nak, macam mana berusaha ke arah tu, pastinya aku kabulkan. Dan tak akan kukurangkan sedikit pun daripada apa yang hang kehendaki. Bermula mereka yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat selain api neraka. Sedangkan Tuhan kata, esok kalau hang mati di akhirat esok tak ada lagi untuk hang kesenangan, keselesaan, kedamaian, keamanan, ketenteraman, tak ada lagi. Melainkan ada azab Allah yang berbentuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah. Melainkan neraka. Dan batil oleh barang yang berbuat mereka. Dan tak diguna pakai, tak diterima pakai. Iaitu benda palsu yang mereka telah lakukan. Maka tiada ada pahalanya di akhirat. Tak ada lah kebaikan yang diperolehi di akhirat kelak. Kerana di dunia dia mencari kemegahan. Dia mencari perhiasan dunia. Dan Tuhan tak kurang pun untuk dia sikit pun. Sedangkan diberi penuh apa yang dia kehendaki. Dan maka tiada ada pahala di akhirat dan batil barang yang mengejarkan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Dan telah menjadi kepalsuan bagi setiap kebaikan yang mereka lakukan ketika mereka hidup dulu. Hanya kerana mereka inginkan kemegahan. Dan tidak ada telus keikhlasan, kebersihan hati untuk mencari keredaan Allah, yang akhirnya mereka akan dapat siksaan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pengarang, bermula ayat ini melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Ayat ini nak ceritalah pada manusia-manusia yang hidup di dunia dulu, dia mencari kemegahan dalam hidup dia. Megah kerana berharta banyak, megah kerana berkuasa besar, megah kerana berkedudukan tinggi. Maka itu yang dia cari. Maka ayat ni juga untuk orang-orang sedemikian, iaitu juga akan kasih akan kemegahan. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Kemegahan inilah paling besar rasa sedap duduk di dunia ni. Serba mudah, serba senang. Maka itu yang diingini oleh kebanyakan manusia. Kan? Daripada segala kesedapan hidup di dunia, daripada bermacam-macam keseronokan, kesedapan, keenakan yang diperolehi oleh kebanyakan manusia. Dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan. Yang megah itu adalah perhiasan yang paling banyak yang dituntut oleh manusia mencari ketika hidup di dunia. Dengan pencarian yang sungguh-sungguh. Sehingga melupakan tujuan dan matlamat hidup dia di dunia. Untuk dia jadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Dia terlupa yang tu. Kerana megah yang diingini dan yang dicari dan yang diperolehi. Menjadikan dia jadi manusia yang zulmah, gelap, gelita daripada pandangan Tuhan. Kemudian pengarang pun berkata, dan ketahui olehmu, dia kata ambil faham, ambil reti. Olehmu bahawasanya, apa dia kata? Kemegahan itu tiada dicela. Megah juga bukan satu kecelaan, kata dia. Akan dia semata-mata semacam dengan harta. Dia tak dicela macam mana dicelanya harta yang berlambak-lambak, yang melampaui batas. Tiada dicela semata-mata, bukan dicela senang-senang nak dicela atas kemegahan. Bahkan, kata dia, bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Dia kata, ada juga megah yang dipuji, yang disenangi oleh Allah dan Rasul dan agama. Hak macam mana?
dan berhajat kepadanya oleh manusia, dan manusia sangat berhajat kemegahan seperti ini. Yang macam mana? Dia kata, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Seperti macam mana dia tak mau banyak-banyak pasal nak tanggung susah. Nak jaga susah, nak bawa pun susah. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampai kepada yang dipuji. Boleh dapat megah, tetapi biarlah yang dituntut. Megah yang dituntut oleh agama, dituntut oleh Allah dan Rasul. Megah yang macam mana? Maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Megahnya sebab menjadi orang kanan bagi raja. Dengan kerja dia menolak perkara-perkara yang menzalimi. Atau menjadi penasihat raja yang mengajak membawa raja kepada keadilan. Menghilangkan daripada sifat zalim pada seorang raja. Maka kedudukan kemegahan yang dipuji. Orang kanan ni, hampa jangan main, hebat ni, dia di sisi raja dia. Pasal ada dia raja tu bertahan sikit, tak jadi manusia yang pelampau. Kan. Raja adil, raja disembah, raja yang zalim, raja disanggah. Sri Mersing. No? Cerita Sri Mersing ada lah tu. No? Dan maka ia dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan kezaliman. Dia menentang kezaliman. Raja pun dia tak bagi zalim, rakyat pun dia tak bagi zalim. Penasihat yang dipuji. Jadi dia ada kemegahan kerana berada pada sisi seorang raja yang berkuasa. Yang dia mampu bawa raja kepada keadilan, dia mampu bawa raja kepada ketenteraman, kesenangan bagi rakyat. Maka itu kedudukan kemegahan yang dituntut. Maka sepatutnya kalau nak cari megah, carilah megah lagu tu. Kan? Ini masuk kita lagi rosot raja tu, lagi serabutlah raja tu. Bukan menambahkan ringan kepala dia, memberatkan dia lagi dengan masuknya kita. Tak boleh macam tu. Kan? Dan ketahui olehmu, kata pengarang, ketahui olehmu wahai para sahabat, bahawasanya ubat bagi kasihkan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Dia kata ubat nak bagi hilang megah itu terletak atas amalan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan amalan. Cerita dia adapun ilmu, maka daripada sudut ilmu nak mengubati orang yang ada kemegahan, maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya. Dengan ilmu bagi tahu, mengajar kita tentang binasanya bila kita bermegah-megah. Tang mana rosak dia, ilmu duk cerita dah. Ilmu cerita supaya kita lebih berhati-hati bila bermegah ni, apa yang jadi kat kita akhirnya. Kesudahannya bagaimana, permulaannya bagaimana. Maka dengan ilmu, mengetahui ia akan segala binasanya yang bersegera di dalam dunia. Dia kata, kebinasaan yang mai segera, kontan, dengan megah yang kita miliki, ilmu telah mengajar kita. Dari sudut syariatnya ilmu lah, dari sudut hakikatnya Tuhan dah mengajar kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ajak benda ni sebelum ada buku Darul Nafis ni, dia ajak dah. Dia beritahu dah apa yang do and don'ts, apa yang boleh dan tak boleh. Maka kita telah diajarkan selama kita berakal dengan akal yang sempurna, perkara-perkara sedemikian telah pun kita diajar, dididik supaya kita jadi orang yang berqanaah, bersederhana dalam hidup, tidak melampaui batas. Dan kita mengetahui bahawa kecelakaan yang akan timbul, kecelakaan yang akan timbul daripada bersifat dengan bermegah-megah dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, kita dah tahu. Maka tak boleh buat alasan kata kita tak tahu. Ni baca pula macam ulang balik apa yang kita dah tahu, yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam hidup kita semua. Kalau kita megah ni, jadi lagu mana? Persahabatan kita dalam komuniti masyarakat jadi macam mana? Hasil dia apa yang kita dapat? Kita dah tahu kot. Tak sepatutnya kita masih nak punyai kemegahan. Dan hak ni pula diulang cerita pula, menambahkan lagi rasa faham kita terhadap kebinasaan yang timbul daripada bermegah-megah. Dan dia kata kebinasaannya datang on the spot, hang buat hang dapat terus, tak ada simpan-simpan. Bersegera di dalam dunia seperti dengki atasnya oleh manusia. Apa yang dapat binasa daripada megah ni? Orang-orang lain tak puas hati dengan kita, tak senang dengan kita. Asyik dia saja, lepas dia tak ada orang lain lah. Orang dah tak puas hati dah, kan? Kalau orang tak puas hati tu tak apalah, orang lain ini adik-beradik kita pun tak puas hati. Mak asyik tengok dia, mak asyik bagi dekat dia, habis cek ni dia tak senang. Tu ya binasa yang besar sampai, no? Seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia buat bagi dia sakit. Tak sakit tubuh badan, mereka akan buat yang menyakitkan hati dan perasaan. Dalam erti kata yang lain, nak menjadikan dia tak senang duduk dengan apa yang mereka ketahui tentang megah yang dia perolehi. Itulah kecelakaan yang diperolehi oleh orang yang bermegah. Maka ilmu dah bagi tahu yang tu. Allah cerita dekat kita dengan seawal-awal perkara dalam hidup tentang bermegah-megah atas kelebihan sesuatu yang diberikan Allah. Apa akibatnya? Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Susah nak jaga, kan? Orang tak puas hati, orang akan cari jalan untuk melucutkan megah itu daripada diri dia. Bukankah satu siksa bagi diri dia nak menjaga kemegahan seperti itu, yang orang lain pun teringin nak juga berebut dengan dia? Pastinya orang akan cari jalan nak pastikan dia musnah atau hilang kemegahan tersebut. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang, kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan megahnya. Setiap orang yang ada kemegahan, perkara pertama adalah takut hilang. Jadi kena bekerja keras. Kalau kena berbohong, bohonglah. Kalau kena menipu, menipulah. Janji megah yang dimiliki tak payah hilang. Bukankah satu kesusahan bagi kita nak memelihara megah tersebut? Daripada hilang akan megahnya dengan berubah hati manusia dan Allah Ta'ala. Muqalibul qulub. Ubah hati manusia. Manusia tak selalu sokong. Manusia tak selalu ikut. Dia ikut angin. Belah mana dia tiup, belah situlah dia condong. Jadi, membahayakan kedudukan dia. Bila kita tengok hari ni apa yang berlaku, ahli-ahli politik ni risau dengan kerusi. Berebut kerusi. Pergi di sekolah kerusi banyak. Masuklah bilik darjah mana pun ada kerusi. Minta kat rosak tu nak balik pergi parlimen. Duduk atas kerusi tu. Takut hilang kerusi. Jumpa bomoh, jumpa segala ahli sihir nak mengekalkan. Berapa banyak ahli politik yang macam tu. Hanya takut hilang megah. Agama kata betul dah. Bila hang ada kemegahan, hang susah hati takut dia hilang. Akan buat apa saja untuk nak melihara daripada kehilangan. Maka hang akan terjebak dengan satu jerat yang besar. Apa dia? Kemusnahan diri hang. Muqalibul qulub. Muqalibul qulub ni apa? Yang mengubah-ubahkan hati manusia. Tuhan ni muqalibul qulub. Dia ubah hati manusia. Sat macam tu, sat macam ni. Pagi kata boleh, petang tak boleh dah. Dah petang kata boleh, malam tak boleh pula. Macam saya kemarin. Saat-saat kata pukul 10.30. Tentu main tak boleh pula. Macam tu lah. Manusia ni tak pernah tetap. Bila ada kemegahan, lagilah tak tetap. Kemudian jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati.
Kalaulah megah yang dimiliki itu sampai membawa orang lain kena sujud kat dia, dia kena tahu, ilmu kena bagi tahu, dan dia kena ada ilmu yang memberitahu bahawa hang jaga sampai masa sakaratul maut lagi, baru hang tahu megah hang ada di mana. Cina kata baru hang cai, kan? Baru hang reti tak mana susah dia. Sebab maut dia pasti datang. Bila maut datang, Nabi kata, aku cukup takut dengan pemutus kelazatan dunia. Itu lah. Dia mai kalau semua benda-benda seronok di dunia ni akan hilang ikut serta dia. No. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, maka betapa suka ia akan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang megah akhirat yang berkekalan. Jadi kalau dia teringat mati, dia nak megah juga sampai mati. Jadi megah di dunia dia tak mau tukar. Dia tak mau tukar. Nak megah dunia sampai tak mau megah akhirat, dia tak mau. Dia nak megah di akhirat. Bergembira, berbahagia, bersenang-senang, tenteram, aman, damai di akhirat. Dengan dia tak kisah bila hilangnya kemegahan dunia. Cukuplah satu musim jadi orang hebat. Biarlah orang lain pula rasa. Macam mana periknya aku rasa. Jadi tak gaduhlah nak berebut dengan orang. Kan? Tak gaduh nak berebut dengan siapa-siapa pun. No. Satu perkara yang manusia tak berebut. Apa dia? Kalau duit ringgit, manusia berebut. Kan? Wanita cantik, manusia berebut. Ketua emas berkoyan-koyan, manusia berebut. Pangkat derajat, manusia berebut. Satu je manusia tak berebut. Apa dia? Jawapannya adalah kematian. Saya kata, siapa nak mati silakan, saya tak kisah. Saya tak ada nak berebut. Siapa nak mati, pergilah mati. Kematian adalah benda yang siapa pun tak mau berebut. Kita beralah lah pada orang nak mati. Hampir mati dulu. Aku pergi ikut hang pelan-pelan kat belakang. Kan? Dan adapun amal, tadi ilmu menceritakan sesuatu yang ada di balik megah, kebinasaan atau mudarat yang akan diperolehi setiap orang yang memegang kemegahan dalam hidup. Itu amal, itu ilmu. Kata pengarang kitab, dan adapun amalan. Amalan dia apa? Maka mengejarkan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Buat kerja yang boleh, yang orang tengok, dia ni orang biasa je, kan? Buat kerja yang lekeh-lekeh lah. Seorang manager kilang, dia manager kilang buat kopi, kan? Megah lah manager kot, manager kan. Balik rumah hebat, balik rumah dengan penuh gaya kereta besar, pangkat besar, necktie pun besar, semua besar, kan? Tapi dia tak mau ada megah tu, balik sampai di rumah, pergi angkat kain di jemuran. Ani angkat kain jemuran. No, hujan dah turun. Bukan dia kata, Ani angkat kain hujan, jemuran dah turun. Jadi kena jadi orang yang buat kerja biasa yang orang tengok. Dia ni manager kilang. Balik main di rumah angkat kain. Itu merendahkan dia. Dia kata, dan adapun amal, maka mengejarkan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Buat kerja leceh kan. Balik-balik pi kat dapur basuh pinggan dulu. Kan. Orang duk tengok pula tu. Tu saya kata, kalau boleh keluar dengan bini, buh kasut di kaki bini, kan. Waktu bubuh tu bagi kawan nak mulut jahat tu lalu, bagi dia tengok. Dia kata, dia hero filem Hindustan, Queen Control, baru ada kai. Apa punya hero pun tak tahu. Leceh lagi tak. Leceh tu kena buat supaya megah tu cepat-cepat hilang. Yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan bahawa telah diceritakan satu cerita tentang bagaimana seorang raja melihat, mendengar tentang seorang abid dan zahid, orang yang zuhud, orang yang abid
ahli ibadat dan alim, orang yang cukup alim. Raja ni tahu. Dia buat cerita contoh raja ni lah. Bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Seorang yang zuhud, yang tak ambil dunia. Maksudnya tak bergantung hidup dengan keduniaan ni. Maka tak kala mengetahui orang zahid itu, raja tu tahulah tentang cerita orang zuhud tu. Maka dia beritahu dekat pegawai-pegawai dia, aku nak pergi ziarah kawan ni. Dia pun buat persiapan nak pergi ziarah lah orang zahid, orang terkenal, orang ahli abid, ahli agama ni. Maka menyuruh ia dengan menghidangkan makanan. Dengar raja nak mai. Si zahid ni suruh hampa buat makan, kita jamu raja. Bila raja sampai, maka makan ia dengan bersangatan loba. Makan macam tak ada disiplin. Polok tekan sampai cekang dah orang perut tu. Tunjuk sifat rakus terhadap makanan dan membesar ia akan suapnya. Makan dengan gelojoh. Supaya hilang zuhudnya. Jadi tak nampaklah dia ni ahli zuhud. Maka raja tengok dan hilang zahidnya dari dalam hati raja tu. Raja kata, yang kata zahid ni mana? Macam serabut je aku tengok dia ni. Maka tak kala melihat akan demikian oleh raja itu, maka berpalinglah ia. Maka raja pun balik tengok, zahid apa, tak payah main tengok lah orang macam ni. Maka berkata orang yang zahid itu, alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Artinya segala puji bagimu ya Allah yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Kata zahid tu, segala puji bagimu wahai Tuhan yang telah memperlihatkan keburukan aku supaya aku tak disanjung dan tak dipuja. Dia tak mau bagi raja puja dia, sanjung dia. Maka dia buat macam tu. Maka dia mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi. No? Habislah cerita Hindustan hari ni. Mari kita tengok apa-apa yang kita dengar, yang boleh kita dengar daripada para peserta pantun sekalian. Ya, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya. Nak pantun pun boleh. Silakan. Kalau tak ada, kita mulakan dengan admin dulu. So, dia tanya. Kok ada soalan yang berenah-berenah, kita boleh dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ni megah belum ada lagi lah Ustaz, round table balik. Round table dulu, baik. Okay, Minta kakak senior kita, Kak Tun Ibrahim. Silakan Kak Tun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Tun. Kak Tun pun tak ada lagi ya. Tak ada lagi. Baik, round table dulu. Mai. Kita tengok Muhammad Akub, apa persoalan yang ada pada anda. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa ni belum ada lagi Ustaz. Belum ada lagi. Baik. Ustaz. Kita kepada saudara Basarudin. Silakan Basar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang kita belajar pada ini, saya dapat sedikit catatan lah Ustaz. Ya. Megah ni adalah sifat Allah SWT sebenarnya. Ya, betul. Bukan sifat kita. Dia cuma pinjamkan kepada kita. Betul. Cuma kita ni kena pandai memegang amanah yang Allah bagi, itulah megah tu. Betul. Di mana contoh megah yang ditegah tadi, kita bila mendapat satu kurniaan pada Allah Ta'ala tu, kita lupa diri. Kita tak reda, kita lupa yang itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Ya. Dan megah yang dibenarkan tu adalah bila kita dapat merendahkan apa pangkat kita, darjat kita. Ya. Itu pun megah pun dengan diri sendiri je Ustaz. Tak boleh pegang orang lain. Betul.
lepas tu apa tu moral of the story daripada Basar cerita tu. Perkara pertama, kita suka lupa. Kita suka lupa kemegahan yang kita perolehi itu adalah anugerah. Bukan disebabkan kerja buat kita. Betul lah. Anugerah Tuhan. Tuhan lupa tu jadi masalah. Tapi nak marah pun tak boleh pasal Anas tu ada dekat dia. Pelupa tu sifat bagi diri dia. Jadi dia selalu kena belajar tentang sifat-sifat pelupa dan bagaimana dia boleh diatasi. InsyaAllah. Itu yang saya belajar daripada orang tua saya. Dia kata setiap malam kau bertaubatlah. Setiap hari kau ada dosa, dia kata. Ya, betul. Bertaubat tu satu-satunya senjata yang Tuhan bagi dekat kita nak menangani masalah-masalah seperti ini. Dan Tuhan nanti dengan keampunan. Dia tu Al-Ghafur, Al-Wadud, yang sangat mengampunkan dosa hamba dan menyintai orang yang suka bertaubat. Itu keuntungan yang masih ada pada kita, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, itu je ya. Baik. Terima kasih. Baik, Bazar, insyaAllah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Moni. Puan Maria Sofia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tak ada benda ni nak tanya. Okey. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Mak Nik. Sama-sama insya-Allah. Ya Fauziah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada Ustaz. Tak ada lagi. Bakat tu tak ada. Semua orang lagi admin kena abang juga. Mohon nasihat macam mana nak didik. Didik apa? Macam mana? Cuba baca sikit, Amin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat macam mana nak didik diri supaya tak melatah bila kita sebagai manusia dan usaha sehabis baik. Namun tidak juga rezeki dengan apa yang dipohon dan dihajati. Sedanglah Tuhan memberi bukan dengan kehendak kita. Tuhan beri dengan kehendak dia. Masa yang dia tentukan bukan masa yang kita tentukan. Dan kita tetap dilatih dan diajar untuk jadi orang yang as-sabirin, yang sabar. Sampai masanya pasti berlaku. Maka jadilah orang yang redha dengan ketentuan yang diberikan Allah. Walaupun pahit sikit kita nak telan, maka jadikan ia sebagai satu perjuangan dan ujian bagi kita sebagai manusia biasa yang Allah Ta'ala nak tingkatkan keimanan pada kita. Maka dia uji dengan kita dengan kesabaran yang kita miliki. InsyaAllah. Okey. Silakan Nur Azman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama-sama Amirul. Sama-sama insyaAllah. Tak ada lagi Ustaz. Tak ada lagi? Tak ada lagi. Baik. Ya silakan. Azham. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar topik sikit boleh Ustaz? Boleh. Okey. Berkenaan dengan tujuh petala langit kan. Ya. Kalau sampai sekarang ni saintis tak jumpa lagi even langit pertama pun. So basically kalau kita tengok yang kata tujuh petala langit ni, sampai sekarang manusia memang tak jumpa lagi lah cari. So kalau dikatakan tujuh petala langit dan tujuh bumi, ada impression yang kata tujuh bumi ni tujuh lapisan bumi. Tapi ada juga orang yang kata tujuh bumi ni tujuh biji bumi lah. Which is dalam dimensi lain. So kalau kita tengok kalau ada tujuh bumi, of course kita ada tujuh langit. Jadi ada possibility tak ada tujuh bumi itu dalam dimensi yang lain. Yang kita sendiri
belum teroka lah. Mungkin Nabi Muhammad ke para nabi yang dulu tahulah kot berkenaan dengan 7 bumi ni. Macam mana pendapat Ustaz? Pendapat saya, semua orang duduk dalam 7 tu. Cuma dia tak tahu kata dia adalah yang 7 tu. Kalau dia yang 7 tu, apa nak dikisahkan berapa biji bumi? Yang pentingnya dia berpengetahuan. Yang berpengetahuan tu bermakna dia ada pada level dia duduk tu. Kalau tidak, pengetahuan tu tak ada. Kalau dia tahu sekalipun, dia nak buat apa? Kalau dia boleh jumpa sekalipun, dia nak buat apa? Yang penting dia duduk dah pada tahu tu, dia duduk. Maka dia sendiri adalah 7 lapis langit tu. Ya, dia juga adalah 7 lapis bumi tu. Tak kira bumi yang macam mana, tak kira. Tapi dia sendiri adalah yang dikatakan 7 lapis langit tu dia, dikatakan 7 lapis bumi tu pun dia. Kalau tidak, pengetahuan tu tak ada kat dia. Melainkan dia mesti jadi status yang mengetahui. Dia berpengetahuan tentang 7 lapis langit. Macam mana tu saya kira? Sebab kalau dia sampai pun dia buat apa? Untuk apa? Yang penting dia berpengetahuan keadaan tu. Maka berpengetahuan tu sendiri dah level bagi langit yang dia duduk. Nabi tak apalah Tuhan tunjuk dekat dia. Kita Tuhan tak tunjuk. Dia bagi kita faham. Oh, ni 7 petala langit. Kalau orang yang tak berada pada kedudukan tu, dia tak tahu 7 petala langit tu. Dia nak kira lapisan-lapisan. Ada lapisan ke? Persoalannya adakah dia pernah jumpa lapisan ke selama dia tak jumpa lagi ikut manusia ni, mereka je, bukan dia pernah pi pun. Tak penting, tapi dia tahu dah benda tu, dia tahu. Maka dia sendiri adalah lapisan tu. Dia sendiri kenyataan bagi 7 langit tu. Dia sendiri kenyataan bagi 7 bumi tu. Bukan benda dia perlu nak kena tengok. Pengetahuan yang kena ada dekat dia. Sebab pengetahuan tu yang tertinggi untuk dia. Kalau orang faham yang ni, dia boleh sujud dalam semayang, dia tahu dia duduk di mana. Dia tahu dengan siapa dia. Dia sedang berbicara, dengan siapa dia sedang menghadap. Hak tu lebih daripada 7 kot. Tapi Tuhan nak cerita hebat diri dia tu. Dia cerita 7 langit, 7 bumi. Persoalannya, kenapa 7? Angka yang dia suka nak sebut. Dia abang 7 hari, 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 syurga, 7 neraka. Maka semua hak besar-besar tu, semua benda-benda besar yang tak dicipta oleh manusia, Tuhan abang. Dan semua dalam 7 tu lah. Kalau warna yang ada dalam cahaya matahari, ada 7 warna. Maknanya, hebatnya. Pasal apa 7? Wallahu alam. Tuhan je yang tahu. Kita manusia tak tahu pada tahap tu lah. Tapi setidak-tidaknya dia berada pada makam, dia tahu benda tu lah. Kita sampai kiamat, mati 14 kali, hidup balik 14 kali, takkan jumpa. Lagi pertama pun tak lepas, nak pergi lagi kedua pakai dak. Yang boleh lepas Nabi seorang je. Nabi pergi langit yang kedua. Langit yang kedua tu, kalau nak ikut, bukan di sini. Di tempat yang Tuhan saja tahu tempat tu. Tapi Nabi sampailah. Kita dalam semayang boleh sujud tu lebih daripada 7 tu kita pergi. Sebab tu dia suruh kita semayang. Paling tidak hang sampai tempat ni. Kalau hang berpengetahuan, hang dah sampai dah. Dekat Mustawa, dekat Sidratul Muntaha. Bagaimana saudara aku tak buka hang tu? Pasal apa? Biar Rasulullah seorang tahu sudah. Dan kalau hang semayang, hang betul-betul mengagungkan aku, membesarkan aku, hang akan jumpalah keadaan ni. Macam itulah. So basically nya memang pengetahuan lah. Pengetahuan yang paling besar. Ya, betul. Pengetahuan tu yang paling utama. Dia habaq 7 lapis langit, pengetahuan tu yang ada dulu. Maknanya kalau dia kata habis api, aku habis api, tidak aku nak tahu je lah. Cuma suasana aku nak cerita, aku tak kerti. Ya, tapi kalau the more kita belajar, the more kita understand, mungkin kita boleh explain juga lah. Boleh sampai, boleh. Ya, tak bersalahan, mungkin boleh. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Explanation yang baik lah. Alhamdulillah. Bagi buka sikit minda saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahmad Az-Zahri. Ya Muhammad Rafid. Ya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa lagi Ustaz? Tak ada apa, baik. Ya Syarumi. Makin lama makin tak ada orang bertanya rupanya. Dia tenggelam habis. Hilang dalam diri dia semua benda. Ya Assalamualaikum Syarumi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ni soalan yang kelas lepas lah, tak sempat tanya. Ya. Boleh Ustaz? Silakan. Okey. Masa dalam kuliah Ustaz tu, Ustaz dia beritahu Allah ada bersumpah lah manusia yang tak dengar, tak gunakan hati, tak guna telinga, mata untuk memahami apalah kuasa Allah ke kebesaran Allah ke. Ustaz bagi tahu mereka ni seperti binatang ternak Ustaz. Ya, betul. Dan saya nak kaitkan juga dengan soalan saya yang sebelum ni yang kata saya tanya Ustaz tu pasal selepas orang meninggalkan dunia ni yang dia dihidupkan kembali tu dengan apa tu berkepala khinzir dulu lah Ustaz ada tanya Ustaz kan. Maksud maknanya sumpah yang Allah cakap tadi tu adakah itu yang berlaku Ustaz? Ya, itu yang akan berlaku. Roh yang asalnya manusia terpaksa duduk di badan orang yang berbadan binatang. Dia tak mahu masuk. Dan prosesnya jadi lambat. Lambat untuk semua orang kerana dia seorang. Sampai bila roh tak mahu? Pasal apa kepala aku jadi kepala babi? Pasal perangai hang macam tu. Hang tertakluk kepada haiwaniah. Takluk kepada al-an'am. Macam binatang yang diternak. Jadi perangai tu. Maka ditunjuklah pada bentuk dia. Kepala khinzir, badan manusia. Cerita ni berlaku pada zaman zaman Imam Ghazali ketika dia pergi semayang di masjid. Dia pergi semayang bulan puasa. Di awal bulan puasa dia semayang, dia tengok kebanyakan para jemaah berkepala khinzir, berkepala binatang. Dia takut, dia lari balik. Lepas tu dia tak pergi sekian lama semayang. Pasal dia takut tengok. Lepas tu dia pergi malam-malam yang di penghujung, manusia dia tengok kepala khinzir, dah jadi kepala orang balik. Dia baca ayat Quran, dia tengok hadis Nabi. Rupanya bulan puasa ni bulan keampunan. Bila di keampunan, dapat keampunan, maka kembalilah dia pada kebiasaan. Di dunia lagi Tuhan tunjuk dah. Inilah saya nak faham yang Ustaz cakap yang sumpah menjadi seperti binatang ternak tu. Jadi macam binatang. Pasal apa? Pasal kelaku tak mau dengar. Tak mau ambil faham bila benda didengar. Tak mau ambil faham benda-benda yang dilihat. Tidak mau ambil faham bila benda yang dirasai. Maka dia kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang memiliki hati tapi tidak pernah memahami apa yang dia ketahui. Tuhan sumpah orang macam ni, jadilah seperti binatang ternak. Binatang ternak ni apa dia? Segala binatang yang ternak lah, kebau, kambing, jadi macam tu. Pasal apa? Ada kepala tapi tak boleh guna. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Yang pasal yang megah tadi tu, Allah ada cerita lah dalam surah Al-Kasur kata saya. Ya. Dia kata yang ayat last sekali tu Allah kata kalau kita bermegah di dunia ni, kita pasti akan ditanya dengan apa yang kita megah tu Ustaz. Ya. Jadi yelah, kalau kat dunia ni pun kalau orang tanya kita banyak soalan, kita pun jadi serabut kan Ustaz kan? Ya. Banyak tanya kan. Maknanya kat sana tu nanti tu, apa yang kita megah tu, kepoh bertanya tu lama Ustaz kan?
Tengok lama mana kita megah sepanjang hidup lah. Masalahnya hak kita megah tu kita punya lah. Yelah. Pasal tak sedap, kita tak sedap tu kita pasal pelupa ni dia jadi tak teringat tu hak dia megah tu bukan dia punya pun, Tuhan punya. Dia nak guna pakai. Lepas tu dia action dengan orang pula tu. Yelah. Kalau contohlah Ustaz, kalau kita tak megah maknanya kita terlepaslah proses tu Ustaz InsyaAllah Ustaz. Ya. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, Abang Isyam, silakan. Abang Isyam Marmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Buat megah ni. Kadang-kadang tu lah Ustaz. Dia terlajak juga kadang-kadang ada masa dia. Yang itu lah. Yang itu kadang-kadang ialah kita sedar juga kadang-kadang rasa dia kadang-kadang dia datang tu rasa macam hebat, rasa macam okey, rasa macam aku lah yang paling bagus ni. Gitu lah Ustaz. Ya. Jadi tapi bila sedar tu rasa tak boleh je ni. Macam tak betul ya. Macam tak betul ya. Tapi itulah kadang-kadang kita nak elak, nak didik diri ni, dia jenis manusia ni jahat sikit lah. Dia jenis dia datang bisikan tu kan, dia datang. Walhal benda-benda tu sebenarnya menguatkan keimanan dia kalau dia tahu, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu. Betul lah tu. Kadang-kadang tu lah tu. Bila berlaku macam tu Allah. Kadang-kadang bila menung-menung tu kan, alamak, terlajak. Kita untung boleh sedar. Ya, kita bawa motor besar kan. Bawa motor BMW. Rasa hebat lah. Bawa motor besar, pergi jumpa kawan pakai motor Kak Chai lah. Tanpa saja megah sampai. Dah kutuk habis. Habis mana ada orang pakai motor ni? Mana ada orang pakai motor ni? Ini hebat ni. Mau dekat 1,000. Habis. Dia rasa hebat. Kena puji pula, melambung sampai kampung. Aduh. Itulah tu. Benda-benda tu kadang-kadang. Yalah, betul lah. Hidup kena sederhana. Betul kata Rasulullah. Sederhana. Tak ada kata jangan. Jadi hero ya semua. Ya, betul lah. Ya. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, Abang Syam, baik. Terima kasih banyak. Ya, Yoshita. Silakan Johari. Yoshita Johari. Ya, Muhammad Akuk lu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada macam berfikir soalan ni Ustaz. Dengan kemegahan ni Ustaz, cara untuk kita cantaslah Ustaz. Ya. Kemegahan terpakai pada diri satu benda tu memang berlaku Ustaz. Contohlah macam tadi Ustaz sebut motor besar tu kan. Ya. Jadi untuk kita macam mana Ustaz ada cara tadi kalau kita tahu benda tu. Senang je. Mari saya beritahu. Aku dengar elok. Okey Ustaz. Okey. Waktu aku bawa motor besar tu, ada satu lagi yang aku bawa yang kalau orang tahu mesti orang tak suka. Aku bawa apa? Bawa tai Ustaz. Bawa najis. Aku bawa najis duduk dalam perut tak keluar-keluar. Dan aku bawa darah. Aku bawa air kencing. 3 najis dalam badan. Apa yang nak megah kan? Tapi biasanya akan jadi megah bila kita tak ingat yang tu. Yeah. Kita ingat kita mulia, kita ingat kita bagus, kita lupa kata kita ni yang kendong najis tiap-tiap hari. Macam tu lah. Satu lagi Ustaz, berkenaan yang tadi ada abang tanya pasal 7 petala bumi dan langit tu kan. Ya. Jadi macam ikut kalau saya punya faham mau merujuk Ustaz juga lah kan. Kalau saya punya faham Ustaz, merujuk kepada tingkat nafsu kau Ustaz, begitu Ustaz. Suasana pada diri. Dia sebenarnya seluruh alam ni. Dan seluruh alam ni rujuk dekat diri kita ya. 7 petala langit tu sendiri adalah kita, 7 petala bumi juga kita. Jadi ada kat kita dua-dua tu. Kepada kita dua-dua Ustaz. Ya, betul. Baik Ustaz. Okeylah Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sama. Ya, Yoshita silakan.
Yoshita Johari, ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, Firdaus Fuad, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan kalau adakah takdir tu telah ditentukan Ustaz? So kita tak boleh ubah dia. Ada dua takdir. Satu dia panggil mubram. Mubram ni tak boleh ubah. Satu lagi dia panggil mu'allaq. Takdir mu'allaq. Mu'allaq ni boleh ubah. Takdir mubram ni tak boleh ubah. Saya ni Tuhan je buat semua. Contohnya banjir, contohnya gempa bumi, contohnya kebakaran hutan, contohnya fenomena alam ni semua tak boleh ubah. Ni besar yang Tuhan buat. Satu lagi boleh ubah. Hak ni kita ubah. Dia tentukan anak kita boleh jatuh motor dan kita tahu boleh jatuh. Macam mana tak bagi cedera? Kita ubah. Sampai masa jatuh budak tu. Tapi kita tahu nak hilangkan cedera dia macam mana nak buat. Bagi dia pakai pakaian keselamatan. Sebab tu kita boleh ubah yang tu. Kita tak boleh boh ni Tuhan tentu dah. Hak dia tentu, ajal maut dia tentu. Tu pun kita boleh ubah lagi kalau kita mau. Yang besar-besar yang manusia tak boleh nak ubah tu, tak boleh, dia tak berlaku macam mana Tuhan mau. Bila nak kiamat, Tuhan tahu. Bukan boleh ubah. Jadi kita kematian pun tak boleh ubah. Sampai masa, mati ya. Okey, apa nama tu? Firdaus. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Ya, Abang Farid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik paling Ustaz macam Ustaz cakap tadi lah, bagi saya pendapat saya lah, kesimpulannya Ustaz Ya. macam mana Ustaz tahu beritahu tadi, memang kita ni sebenarnya dia beritahu awal. Apa yang dia kata diberitahu awal Ustaz, itu dia kata balik kepada sifat kehambaan. Itu dia katakan Muhammad SAW, dan apakah dia katakan Muhammad SAW, itu dia kata adab dan akhlak Ustaz. Saya selamat Ustaz. Ya, balik kepada adab, akhlak dan kepribadian seperti yang diduduki oleh Rasulullah SAW. Selamat sikit. InsyaAllah. Terima kasih, Abang Farid. Sama Ustaz. Baik. Ya, Syahir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada saya tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Ya, Umi Kalsum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa juga. Baik. Terima kasih Umi. Apa nama? Helmi, silakan. Ya, Umi Temasik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Baik. Dah. Baik, terima kasih Umi. Ya, Cikgu Suzana. Cikgu Suzana. Ya, Apa khabar waalaikumsalam. Ustaz? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz punya topik tadi macam sama topik saya berbual dengan anak saya. Pasal hati dunia. Ya, Tak buat betul. mati. Betul lah pasal. Allahuakbar. Macam satu teguhan gitu kan? Ya, benda yang sama dia beritahu. Ya betul Ustaz. Untuk Tapi kita Ustaz lihat. punya cara tu macam lagi halus lah kan? Ya, kesenian Teguhan. Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu. Ya, Ahmad Syafiq, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz mana ni? Tak ada apa, baik. Apa nama? Mak Perang. Irfan ke Farhan tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Wah, ini tak ada apa lah Ustaz. Tak ada apa, baik. Baik, terima kasih. Jamal Taharin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan basic boleh Ustaz? Boleh. Kita melakukan amal ibadah ni kerana Allah. Ya. Dan tetapi Allah tak memerlukan apa pun daripada kita. Ya. Jadi macam mana pengertian kerana Allah tu? Kerana mu Allah. Buat tu kerana mengetahui, kita mengetahui Tuhan tu. Kita mengetahui kenapa kita buat. Kita bukan nak tunjuk kat Tuhan, nak bagi Tuhan tahu. Tuhan tahu dah sebelum kita buat boleh tahu. Waktu kita buat boleh tahu. Tapi kita buat tu kerana kita mengetahui dia Tuhan. Kita mengetahui dia adalah penjaga, dia adalah pentadbir, pengurus. Dan kerana perintah, dia perintah. Walaupun kita tahu dia bukan perlu benda tu. Benda tu tak mengubah apa pun kat dia. Tapi kerana perintah sebab kita kenal. Ramai orang tahu kerana diperintah tapi pasal tak kenal dia tak mau buat. Kenal dengan betul ya, maksudnya tengok betul, faham betul dia buat. Tak ada sebab bukan kerana nak masuk surga, bukan kerana pahala, bukan kerana dosa, bukan kerana takut neraka. Kerana dia lihat Allah Ta'ala sendiri adalah Tuhan yang mentadbir, mengurus, mengatur setiap benda di atas alam ni. Jadi dia buat kerana dia melihat Allah itu adalah Tuhan. Itulah kerana Allah. Kerana kita mengetahui Allah itu. Ya, kena tahu yang tu. Tidak buat tak jadi benda. Dia melihat benda lain. Dia melihat upah dan ganjaran yang Tuhan cerita. Dia melihat yang tu. Bukan kerana pahala apa semua lah kan? Tak buat kerana pahala. Kalau buat kerana pahala, boleh dapat pahala. Kalau kita ni pahala nak dapat mahal tu. Dan kita tahulah yang kita buat ni semua yang Tuhan bagi, yang dia tolong sendiri tak boleh buat. Betul. Yang tu lah. Tak ada sebab, ada sebab-sebab yang lain. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Jamal. Ya Amirul, silakan. Ya Am, silakan. Saya tertarik yang Ustaz cakap tadi kerana perintah tu kan. Ya. So basically kalau kita berniat lah kan, kita berniat dalam hati lah. Kalau kita masukkan sekali kerana perintah Allah, boleh ya Ustaz? Boleh. Pasal dia Tuhan, dia layak memerintah. Dan aku sebagai hamba dia, aku wajib kena ikut perintah. Boleh, sangat boleh. Alright. Dia mendekatkan kita insya-Allah. Okey, Amirul, tak ada. Puan Makcik Kamariah, silakan. Ya, Syarumi, silakan. Saya Ustaz, saya tertarik juga dengan Abang Am tadi. Ya. Kalau kita sebelum solat tu, kita kata aku solat kerana engkau lah Tuhanku. Boleh Ustaz kan? Boleh lah. Cuma jangan bagi dengar kat orang syariat. Orang syariat kata macam tak boleh lah. Tak kita dalam hati lah Ustaz. Cerita hati tak apa, Tuhan tahu, kita tahu. Okay Ustaz, terima kasih. Baik, ya Makcik Kamariah. Kalau tak ada, Wan Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pun tak ada soalan lah Ustaz. Tak ada, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Apa nama admin? Silakan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Dia dalam satu keadaan lah Ya. Okey. Saya belajar dalam perihal ni lah kan. Okey. Dalam satu ketika saya tak clear, saya duduk dalam tidak keselesaan lah. So bila dalam selesa, saya tak ada selesa tu, saya banyak komplain lah. So bila dalam banyak komplain tu, saya juga dibagi selesa dalam hal yang sama ni. Tapi bila bagi selesa, saya ambil kesempatan tak manfaatkan dengan apa yang sebelum ni saya komplain. Kenapa benda tu tak ada kesedaran untuk saya? Pasal bodoh dan sombong. Kalau tak tahu dah diberitahu, bila dah tahu tak ubat pula. Bodoh sombong namanya. Adik-beradik dengan iblis. Alright. Baik. Okay. Ya Nur Syafinas. Baik, sama-sama. Ya Nur Syafinas, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Uh, saya cuma nak kata apa, kita selalu rasa macam cerita ni cerita kita, padahal cerita dia kan Ustaz. Jadi macam mana nak selalu sedar dan faham yang kisah perjalanan hidup kita ni adalah cerita dia Ustaz, bukan cerita kita. Kena tengok dia tu maha pada segala-galanya. Maha mengetahui, sebab tu cerita dia. Kalau dia tak tahu, dia nak buat cerita macam mana? Kita sebahagian dari cerita dia sebab dia maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada pada kita dalam pandangan dia sebelum kita ada. Dia dah tahu dah macam mana dia nak buat cerita kita tu. Jadi cerita yang dia buat tu, dia cerita tentang kita tapi tentang bagaimana dia boleh buat cerita tu. Jadi orang yang reti sikit ni, dia tengok bukan cerita aku rupanya, ni cerita Tuhan. Dia nak menunjuk pada kesempurnaan sifat-sifat dia tu. Dia buat cerita kita. Jadi kita tukang merasai dia, merasai tentang cerita dia. Sebab tu dalam perkataan pertama kita kata, kita melihat Tuhan. Melihat segala yang ada pada dia. Sesungguhnya aku bersaksi tidak ada yang lain. Tak tengok yang lain. Yang aku tengok di balik semua benda ni adalah cerita Tuhan tu sendiri nak menyatakan tentang kewujudan diri dia. Sebab tu kita kena tengok apa sebenarnya. Inilah ta'yun awal, pandangan awal Allah terhadap sesuatu benda yang dia ketahui dalam ilmu dia. Jadi yang terbaik ni, yang paling besar dalam pandangan awal tu adalah manusia. Dan di balik manusia tu adalah cerita Tuhan tu sendiri. Aku tu tinggi kuat Ustaz, nampak diri sendiri tak? Pasal dia tak mau hilang, dia nak pegang aku tu. Wahai aku yang Tuhan maksudkan tu dia, bukan kita. Kita pergi ambil aku tu menjadi hak kita. Masa bila kita ada aku. Jadi hak tu kena buang dulu. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Nur Syafinas, insyaAllah. Okey, seminit lagi pukul 11 malam. Dan labu pun nak tidur, labi pun nak tidur. Pergi tidur dulu. Jangan duk pergi mengintai manisah. Okey. Dia pun nak lena. No? InsyaAllah, umur panjang, kita jumpa lagi besok hari Khamis. Baik. Dengan kitab tafsir kot, insyaAllah. InsyaAllah, besok kita tafsir. Okey. Kita jumpa pula besok. Terima kasih tuan-tuan kerana menghadiri kuliah. Terima kasih kerana ada kesungguhan menghadiri kuliah. Dan dapat terlibat sama, boleh bercakap, boleh bagi pendapat, boleh bagi apa yang kita ketahui untuk dikongsi bersama-sama. Pada mendapatkan kelebihan yang ada pada apa yang kita nak cerita, insyaAllah. Dan moga-moga Allah Ta'ala sentiasa bagi kita peluang untuk kita mengenal, bagi peluang untuk kita menghayati, bagi peluang untuk kita merasai tentang keberadaan diri dia, meliputi diri kita setiap saat dalam hidup kita, insyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina diyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatan khashi'in wa niyatana niyatal muhlisin wa a'malana a'malan salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa amitna bimauti syuhada واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.